semata-mata, bukan kewajipan. Sebenarnya kalau seorang lelaki berkahwin dengan seorang janda yang mempunyai anak, anak kepada isterinya itu adalah tanggungjawab bapa kandung, bukan bapa tiri. Namun kalau kita lihat sekarang ni, pada kebanyakan masa bapa tiri ni dia seolah-olah mengambil peranan untuk menanggung nafkah anak tirinya. Tanggungan nafkah tersebut adalah secara, saya boleh katakan sebagai sukarela memberikan nafkah kepada anak tiri tersebut sebagai tanggungjawab moral atau atas ihsannya sahaja. Ianya tidak boleh diwajibkan. Tak ada istilah kalau bapa tiri cuai berikan nafkah kepada anak tiri, seorang ibu tu boleh tuntut dekat mahkamah. Tak boleh. Sebab pemberian nafkah seorang bapa tiri kepada anak tiri ni atas dasar